من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب روائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وإليها وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah pada tengah hari ini Allah Taala rezekikan kami iaitu dari dan upaya untuk bersama-sama di sini. Jadi pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas kebenaran dan juga ruang dan peluang yang diberikan kepada kami untuk bukanlah untuk berceramah ataupun mengajar dan lebih-lebih pada untuk berfungsi beberapa perkara terutamanya tentang tajuk yang akan dibawakan pada hari ini insyaAllah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengurusi Masjid Qaryah Kampung Teringin Rembau, Setiausaha, Bendahari, Pengurusi, PKK, Imam, Bilal dan seterusnya kepada seluruh AJK dan juga jemaah Masjid Qaryah Kampung Teringin Rembau ini, dan mungkin ada asatizah yang bersama pada hari ini, dan juga mungkin Datuk Adat yang tidak mungkin saya kenali. Saya terlebih dahulu menyusun 10 jari, mohon maaf seandainya sepanjang perkongsian pada hari ini ada sebarang khilaf, segala ketidak yang betul itu mari kita kongsikan bersama-sama, dan seandainya ada yang tidak sepatutnya maka dijadikan kesempatan insyaAllah. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, semoga apa yang disampaikan ini sedikit sebanyak dapat dimanfaatkan bersama, dan seperti yang dipertanggungjawabkan oleh saya untuk sampaikan pada hari ini adalah untuk menyampaikan tazkirah Jumaat tentang tajuknya adalah kasih sayang pemacu kepada komuniti lestari. Jadi tuan-tuan, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya lebihlah kepada tazkirah, itu adalah peringatan kepada diri saya sendiri, dan moga peringatan ini juga akhirnya akan dapat kita manfaatkan bersama untuk kita sama-sama juga ingat kerana manusia ini sifatnya sepatutnya dia mengenali diri, dia ingat bahawa dirinya siapa, tetapi ternyata fitrah kita sebagai manusia adalah manusia yang selalu lupa, sehingga lupa diri kita, sehingga terkadang tu bertambahan ilmu seharusnya kita makin dekat kepada Allah dan makrifah ataupun kenal kepada Allah Ta'ala, tapi ternyata terkadang kerana levelnya dengan dunia ini, terkadang yang membuatkan kita lupa siapa sebenarnya diri kita ini sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Jadi pertama mula marilah saya perkenalkan diri saya adalah Muhammad Radha bin Mat Dirham daripada Pertubuhan Keluarga Anak Istimewa As-Sakinah, yang mana lebih dikenali di bumi Dua Syekh sebagai Perkis, yang kami ini melaksanakan pengajian Al-Quran kepada anak-anak istimewa dan juga fardu ain, pengajian fardu ain di bumi Desa Permai, Taman Desa Permai Dua Syekh. InsyaAllah kalau tuan-tuan, ayah-ayah ada peluang untuk datang ke Dua Syekh, bolehlah bersama-sama. Tempatnya dekat saja dengan Dewan Hadari Dua Syekh, di belakang Dewan Hadari Dua Syekh. Satu ketika dahulu kita pernah memulakan pengajian pada mulanya di Masjid Dua Syekh, dan alhamdulillah selepas menerima wakaf daripada salah seorang penasihat kami, iaitu
Dr. Zawawi. Jadi dia telah menginfakkan sebuah rumah tinggalan daripada arwah Allah yarhamah isterinya, dan akhirnya kami memanfaatkan rumah itu sehinggalah hari ini. Jadi semoga usaha yang telah dilakukan ini memberi, orang kata, memberikannya pahala kebajikan pada orang rumahnya dan juga beliau yang telah banyak bersama-sama dalam usaha menggerakkan usaha kami ini. Tuan-tuan, selama lebih kurang daripada 2019 hingga hari ini, usaha kami ini dalam melaksanakan itu yang dipanggil sebagai kembara da'i pelayanan upaya dalam memberi kesedaran kepada masyarakat. Alhamdulillah, pada hari ini gerak kerja kami ini telah pun menjadi salah satu yang dipanggil sebagai sasaran kerja tahunan ataupun KPI di peringkat jabatan dalam meneladani ataupun menyantuni golongan komuniti rentan. Jadi pada hari ini seperti mana yang telah diwar-warkan tentang tajuknya, iaitu kasih sayang pemacu kepada komuniti lestari. Suka untuk saya bawakan permulaan bicara itu tentang kasih sayang itu sendiri. Yang mana kalau kasih sayang itu dalam kitab Misbahul Tujah, iaitu kitab syarah kepada kitab Safinatun Najah yang tulisan daripada Ustaz Mahathir Haji Jul, mensyarahkan kitab Safinatun Najah oleh Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Awal mula perbincangan dalam kitab ini sangat panjang membincangkan tentang kalimah basmalah itu sendiri, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Namun di waktu yang terhad, sehingga lebih kurang satu suku sebelum masuk ke waktu Jumaat pada hari ini pada 1.19, untuk membincangkan semuanya agak terhad. Tetapi apa kata kalau kita bersama-sama memulakannya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang terkandung dalam kalimah basmalah itu sendiri. Sebenarnya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana untuk mengetahui apakah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sendiri dapat kita lihat di dalam arti di dalam surah Al-Fatihah sendiri. Yang mana dalam surah Al-Fatihah permulaan ayat itu bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang mana sifat Ar-Rahman itu telah pun ditunjukkan Allah SWT pada ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang mana sifat Ar-Rahman itu adalah sifat Allah SWT buat seluruh makhluk di dunia ini. Ia adalah satu gambaran penguasaan urusan di dunia. Dan seterusnya Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim Allah SWT ini dapat dilihat pula pada ayat seterusnya, iaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Yang mana sifat Rahim ini hanyalah diberikan kepada orang-orang yang beriman di hari akhirat nanti. Jadi ini adalah satu gambaran penguasaan urusan di hari akhirat. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila kita katakan tentang kasih sayang, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja sifatnya adalah pengasih, maha penyayang, apatah lagi kita. Sudah tentulah kita ini sebagai manusia perlu lebih lagi berkasih sayang dan juga menzahirkan kasih sayang itu. Bahkan bila kita katakan tentang kasih sayang di atas muka bumi ini, sebagai umat Islam, hamba Allah dan juga umat kepada Rasulullah SAW, maka siapakah lagi tuntunan ataupun tauladan yang seharusnya kita turuti? Jika tidak kita untuk meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah seperti yang dikatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan jadilah kami mengutuskan engkau, yakni Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jikalah Rasulullah itu saja kasihnya dan juga beliau itu adalah rahmat buat sekalian alam, maka siapa lagi yang seharusnya kita tuntuni, kita ikuti?
Sudah tentulah kita akan tiada orang lain. Bahkan tuan-tuan, lebih hebat lagi, di dunia barat ada satu tokoh yang bernama Michael H. Hart yang mana telah meletakkan Nabi SAW itu adalah orang yang pertama daripada 100 orang yang berpengaruh di dunia. Kerana salah satu yang dikatakan dalam bukunya itu adalah tidak mungkin manusia biasa akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga Islam itu tersebar ke seluruh dunia. Seandainya bukan kita lah yang nak mengagumi baginda Nabi SAW, bahkan orang yang bukan Islam lebih mengagumi lagi Nabi SAW, di manakah letaknya tempat kita, darajat kita itu. Jadi seterusnya tuan-tuan, selepas kisah yang itu, apa yang perlu difahami lagi tentang pemacu kepada komuniti lestari ini? Apa sebenarnya yang dikatakan dengan perkataan lestari? Ramai mungkin di antara kita pada hari ini yang bila dikatakan tentang perkataan lestari, mungkin ada yang tidak perasan ataupun mungkin tak biasa dengan perkataan ini. Tetapi pada hari ini satu agenda yang telah dilaksanakan, tapi ia lebih sinonim dengan dalam bahasa Inggeris, iaitu Sustainable Development Goals ataupun SDG. Yang mana SDG ini telah pun dilaksanakan hampir di seluruh jabatan, lebih-lebih lagi di peringkat universiti sendiri. Seperti saya pada hari ini menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, UIM Gombak, dan SDG ini sendiri ataupun lestari ini sendiri telah menjadi salah satu subjek yang diwajibkan di universiti untuk diikuti oleh pelajar. Jadi apa sebenarnya yang dikatakan tentang lestari? Kalaulah kita lihat, sebenarnya lestari ini adalah, dalam kata lain, komuniti lestari itu adalah masyarakat yang mapan, masyarakat yang mampu untuk berdaya tahan dengan keupayaan yang sedia ada dan juga bersedia untuk menghadapi masa hadapan. Dalam bahasa mudahnya kita nak katakan adalah lestari itu adalah yang bersedia dan untuk meneruskan secara istiqamah, dan ini telah dibuktikan oleh sebenarnya baginda Nabi SAW sendiri, yang mana merasai Islam pada hari ini, kita ini merasai Islam pada hari ini kerana Nabi SAW telah berjaya melestarikan Islam itu sehingga ia sampai kepada kita. Dan di dalam konteks kita pada hari ini, memahami lestari ini seperti mana telah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW telah berjaya untuk memastikan Islam itu sampai kepada kita di atas beberapa keadaan yang telah diusahakan bersama dengan para sahabat, sehinggalah Islam ini pada awalnya itu apabila sampai di bumi Yasrib oleh dua orang yang kalau kita katakan pada hari ini adalah golongan daripada komuniti yang dipanggil sebagai komuniti rentan. Yang mana komuniti rentan ini adalah komuniti yang memerlukan, yang mana nanti kita akan lihat satu persatu definisinya, yang mana di atas dua orang ini sahabat Nabi, iaitu seorang yang diujikan Allah SWT dengan tidak mempunyai daya penglihatan, dan seorang lagi adalah seorang yang asalnya adalah bangsawan, tetapi di atas asbab dia menerima untuk kekal di dalam agama Islam, akhirnya dia dibuang oleh ibunya daripada seorang bangsawan yang bertukar-tukar wangian pada setiap hari, bertukar-tukar pakaian pada setiap hari, tetapi akhirnya menjadi seorang yang dipanggil sebagai orang yang miskin, yang apa kenal, sehingga pada satu ketika di penghujung hayatnya itu dalam ekspedisi, salah satu ekspedisi peperangan, maka diriwayatkan apabila ditutup mayatnya,
Ditutup kaki, maka terbukalah kepalanya. Dan bila ditutup kepala, terbukalah kakinya. Kenapa kita bawakan perbincangan kasih sayang pemacu Komiti Lestari ini dengan Komiti Rentan? Kerana ternyata ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW pada era negara Islam, Daulah Madinah itu sendiri telah menunjukkan satu bukti kepada kita bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan walaupun satu golongan pun. Tak kiralah daripada apa golongan pun, yang miskin, buta, OKU, papa kedana, mungkin juga gelandangan. Semua orang ini mendapat sinar Islam, dan dari sinar Islam ini akhirnya telah mereka membuktikan segala potensi yang ada dalam diri mereka itu. Akhirnya dengan gilapan daripada Nabi SAW, akhirnya mereka ini kembali kepada masyarakat dan akhirnya memberi pulangan ataupun memberi jasa semula kepada masyarakat. Dan untuk memulakan kisah kepada sahabat ini tadi, mungkin dapat kita mulakan dengan hadis pertama yang saya ambil daripada kitab 40 hadis tentang orang kelainan upaya ataupun OKU yang diterbitkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Yang mana di dalam 40 hadis ini, salah satunya adalah hadis daripada Mus'ab bin Sa'ad, yang mana beliau berkata, Ra'a Sa'ad radhiyallahu an anna lahu fadlan 'ala man dunah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal tunsuruna wa tarzakuna ila bidu'afaikum. Sa'ad radhiyallahu an menganggap dirinya memiliki kelebihan ke atas orang-orang yang lebih rendah daripadanya. Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah kamu ditolong dan diberi rezeki, melainkan dengan sebab golongan yang lemah di antara kamu. Daripada hadis ini, menurut seorang ulama iaitu Dr. Mustafa Bugha, ketika berlakunya peperangan, ada di kalangan sahabat yang merasa diri mereka berhak mendapat harta rampasan, yakni ghanimah, yang lebih sedikit berbanding dengan orang lain. Mereka merasakan mereka itu berjihad lebih banyak daripada golongan yang lemah, seperti orang tua ataupun orang cacat. Sikap sebagai sahabat Nabi ini telah pun ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menegaskan bahawa kemenangan Islam juga datang melalui sumbangan mereka, yang mana daripada golongan yang kita katakan sebagai golongan rentan ini, yang walaupun mereka tidak, mungkin pada kita tak dapat menyertai di atas kelemahan-kelemahan mereka itu, tidaklah mereka dapat menyertai yang dikatakan sebagai ekspedisi ataupun operasi ketenteraan ataupun peperangan. Tetapi doa mereka itu sentiasa mengiringi, dan mereka itu mungkin kerana hati mereka yang bersih dengan doa yang ikhlas, akhirnya doa mereka ini sebenarnya lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mengatakan tentang du'afa ataupun golongan rentan ini, sebenarnya mereka ini telah pun dikategorikan di dalam surah An-Nisa ayat 75, yang mana ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik lelaki, wanita maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, yakni Makkah, dan zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Dan di ayat ini Allah SWT meletakkan golongan rentan ini dengan perkataan mustad'afi.
tuan-tuan, bila mengatakan tentang mustad'afin ini, pada hari ini yang dikatakan tentang komuniti rentan ini, sebenarnya di Jabatan Kebajikan Masyarakat mereka telah pun mengeluarkan definisi yang lebih menyeluruh tentang siapakah sebenarnya komuniti rentan ini. Yang mana komuniti rentan adalah merujuk kepada sekumpulan orang yang memerlukan, yakni dipanggil sebagai people in need, yang tinggal bersama-sama di sesuatu kawasan, saling berinteraksi, berkongsi kemudahan serta perkhidmatan bagi memenuhi keperluan hidup serta mempunyai masalah, kepentingan dan matlamat yang sama. Dalam masa yang sama, bolehlah kita fahami bahawa golongan rentan ini tergolong daripada kanak-kanak, warga emas, orang apa-apa, orang kurang upaya, seperti saya sendiri. Saya juga adalah seorang orang kurang upaya yang Allah SWT rezekikan diuji hilang upaya itu pada umur 25 tahun pada ketika sedang membina karya. Jadi peluang dan peluang yang Allah Ta'ala berikan ini potensinya ada pada setiap orang dan perlulah sentiasa kita hargai, kerana pada bila masa sahaja tuan-tuan, ayah-ayah, peluang-peluang ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkannya semula, maka dia akan ambil pada bila masa. Begitulah yang terjadi pada diri saya, dan juga inilah juga yang terjadi pada komuniti-komuniti yang lain ini, yang kita katakan sebagai komuniti rentan ini. Jadi mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan ini, tuan-tuan, Nabi SAW pada satu ketika sebelum Nabi SAW berhijrah ke bumi Yathrib ataupun Madinah, maka sebelum itu Nabi SAW telah pun menghantar dua orang yang kita katakan sebagai golongan rentan tadi, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Umi Maktum dan juga Mus'ab bin Umair, yang mana Sayyidina Abdullah ibn Maktum ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang Allah SWT rezekikan beliau dengan ujian, tidak memiliki daya penglihatan. Namun tuan-tuan, kehebatan beliau ini, walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berikan beliau dengan penglihatan, tetapi dia ini adalah seorang mukmin yang buta tetapi celik dengan mata hati, yang mana Allah SWT sendiri akibat daripada satu peristiwa yang telah berlaku di antara Sayyidina Abdullah bin Maktum dan juga Rasulullah SAW, sehinggalah Allah SWT telah pun menurunkan sebuah ayat Al-Quran, iaitu surah Abasa, yang mana daripada surah Abasa ini telah menegur keadaan yang pada begitu bukanlah Nabi SAW dia cuba untuk membiarkan ataupun menelantarkan persoalan daripada seorang yang dikatakan sebagai buta. Tapi pada ketika itu, kerana Rasulullah SAW sedang mendekati pembesar-pembesar Quraisy, yang mana pada ketika itu Abdullah bin Maktum ini, kerana dia tidak memiliki penglihatan, maka secara lumrahnya atau fitrahnya, maka bila dia nakkan sesuatu, kerana pada ketika itu dorongan hatinya mengajak dia untuk mendekati Rasulullah untuk belajar akan ilmu Al-Quran daripada Nabi SAW. Jadi dia tanpa segan silunya telah pun datang kepada Nabi SAW tanpa dia tahu, kerana tidak memiliki daya penglihatan, maka dia tidak tahu Nabi sedang melayani pembesar-pembesar Quraisy. Jadi dia pun datang kepada Nabi SAW dan dia telah pun meminta untuk Nabi mengajarkan. Dan mungkin kerana itu, dia kerana orang kata tu refleks ataupun tindak balas daripada tiba-tiba didatangi secara tiba-tiba oleh Abdullah bin Maktum, maka dia telah bermasam muka. Maksudnya mukanya dia telah memberikan minat muka yang tidak sepatutnya lah. Tetapi dalam keadaan ini adalah sifat manusia yang biasa. Dan dalam keadaan ini bukanlah nak menunjukkan bahawa Nabi SAW itu telah melakukan kesalahan, tidak. Tetapi
dalam ayat ini sebenarnya telah memberi satu konteks untuk kita ini memberikan pertimbangan untuk memastikan apabila datangnya orang seperti ini, kita perlulah menyantuni mereka. Dan ini adalah yang berlaku selepas daripada surah Abasa ini diturunkan. Nabi SAW telah pun memanggil semula Abdullah bin Maktum, dan apa yang lebih hebat lagi, selepas itu Nabi SAW juga telah mengambil inisiatif ataupun usaha-usaha yang hebat untuk memastikan Sayyidina Abdullah bin Maktum ini akan boleh mendapatkan ataupun dikatakan untuk mendapatkan akses atau mendapatkan kemudahan untuk beliau menimba ilmu, datang ke masjid. Dan akhirnya apa antara yang dikatakan itu adalah Sayyidina Abdullah bin Maktum ini untuk memudahkan beliau daripada rumahnya itu sampai ke masjid, maka Rasulullah SAW telah meminta para sahabat untuk mengikatkan tali temali daripada rumahnya sehinggalah ke Masjid Nabawi untuk memudahkan urusan beliau, sehinggalah beliau boleh datang ke masjid untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dan juga memenuhi kewajipan beliau itu sendiri. Walaupun beliau tu telah pun hilang upaya penglihatan, tidak mempunyai upaya penglihatan, seorang yang buta, tetapi kerana akalnya yang masih waras dan juga tubuh badannya masih sihat, Nabi mengatakan beliau itu sama juga ada mempunyai kewajipan seperti mana umat Islam yang lain. Maka ketika umat Islam lain perlulah menunaikan kewajipan mereka di masjid secara berjamaah, maka itu juga adalah satu perkara yang perlu dilakukan oleh Abdullah bin Maktum itu. Dengan cara apa? Dengan cara beliau ini perlu berikan upaya melalui sahabat-sahabat yang lain, melalui komuniti yang sedia ada, melalui jamaah yang ada ini. Jadi ini adalah satu konteks itu cabaran keimanan kepada kita yang orang kata diberikan Allah Ta'ala rezeki normal. Ketika kita, Allah Ta'ala telah memberikan kita dengan nikmat kesihatan, tubuh badan yang sihat, maka ketika kita melihat ada di sekeliling kita, jamaah kita, jiran-jiran kita, mungkin sahabat-sahabat kita sendiri, keluarga kita, yang kita ketahui mereka berada dalam keadaan yang kita panggil sebagai rentan yang tadi, berada dalam keadaan yang dhaif, mustad'afin, maka kita perlu melakukan sesuatu inisiatif untuk memudahkan urusan mereka, untuk memastikan kewajipan-kewajipan yang telah ditaklifkan kepada mereka itu mereka tunaikan sepenuhnya. Seandainya mereka ada kesulitan, keberatan ataupun cabaran untuk mereka hadir ke masjid, untuk mereka bersama-sama di dalam jemaah, bersama-sama di dalam masyarakat, maka ini adalah salah satu yang perlu kita ambil endah, ambil cakna untuk bersama-sama mengupayakan mereka. Dan ini ternyata apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita lihat sendiri Sayyidina Abdullah bin Maktum ini, dia kerana pengupayaan yang diberikan oleh Rasul dan juga para sahabat, akhirnya dia bukan sahaja memberi satu pulangan yang hebat kepada dirinya saja, tetapi juga kepada umat. Bahkan kalaulah kita mengatakan diri kita hebat pada ini, apakah kita lebih hebat lagi daripada sahabat Nabi ini yang telah daripada kalamnya menyampaikan cahaya Islam ke seluruh bumi Yasrib, bumi Madinah, yang akhirnya kita pada hari ini dengan kelestarian Islam itu daripada mereka berdua ini, Sayyidina Abdullah bin Maktum dan juga Mus'ab bin Umair, yang menjadi duta kepada Nabi SAW, menyampaikan Islam di bumi yang kita panggil sebagai Madinah pada hari ini. Akhirnya pada hari ini kita merasai nikmat iman itu, merasai nikmat Islam itu. Dan Sayyidina Abdullah bin Maktum ini juga telah pun meninggalkan dunia sebagai seorang syuhada.
di Ma'rakah Qadisiyah. Jadi, tuan-tuan, mungkin sebagai penutup di penghujung bicara saya ini, marilah kita sama-sama mengambil iktibar di atas kalam beliau sebelum beliau melangkahkan kakinya menuju ke medan jihad. Idfa'u ila liwa fa inni a'ma la astati' an afir wa aqimuni bainas safain. Serahkanlah panji itu kepadaku kerana aku adalah seorang yang buta dan tidak mampu untuk melarikan diri. Letakkanlah aku di antara dua barisan. Ya tuan-tuan, sebagai penghujung, inilah kata-kata Sayyidina Abdullah bin Maktum, seorang yang buta di penghujung hayatnya sebelum melangkah ke medan jihad, meminta kepada khalifah untuk meletakkannya, kepada Amirul Jihad untuk meletakkannya di garda hadapan. Kerana dengan tidak ada daya penglihatan beliau tidak sekali-kali gentar untuk pergi meninggalkan dunia ini. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama sebagai bentuk memuhasabah diri kita untuk mungkin sebagai motivasi ke masa hadapan di hari Jumaat yang mulia ini untuk bersama-sama meneruskan usaha ini. Seandainya ada sahabat-sahabat kita yang kita katakan sebagai golongan rentan, golongan kelainan upaya dan juga yang memerlukan ini mustad'afin, du'afa, maka marilah kita sama-sama untuk mengusahakan. Janganlah kita melakukan tugas Allah SWT untuk menghukum. Mungkin terkadang ada di kalangan mereka ini dia kerana hidupnya sebagai B40, dia kerana ketinggalan dari segi pendidikan, maka memang ada beberapa yang dia kerana ketinggalan dalam pendidikan itu membuatkan mereka tindak tanduknya mungkin tidak seperti yang kita ingini. Tetapi insyaAllah jika kita usaha bersama-sama membangunkan mereka ini, mereka juga akan menjadi seperti mana yang telah dibina oleh baginda Nabi SAW. Jadi itulah bagaimana untuk kalam saya pada hari ini. Saya tutup, seandainya ada sebarang kesilapan daripada apa yang saya sampaikan, maka itu adalah daripada kelemahan diri saya, dan segala yang baik itu adalah daripada Allah Ta'ala. Maka marilah kita sama-sama untuk mengambil iktibar dan mengusahakan bersama-sama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah.